Daddy. Hari ni kita dah sampai dekat Pasaraya Ceria Pendang Kedah. Di sini ada banyak pilihan diapers. Kita ada Wheezy Baby Diapers Pen Premium punya dan kita juga ada Midori Baby Diapers Pen harga mesra poket. Satu untuk gaya premium, satu untuk lebih jimat. Betul. Tapi dua-dua selesa untuk baby. Jom kita tengok apa beza dia. Hai Mami Daddies. Okay, yang ini punya adalah Wheezy Baby Diapers Pen. Quality premium punya tau. Sebab dia punya lembut, selesa dan tak mudah bocor. Premium macam saya lah. Lembut di luar, kuat di dalam. Ya. Tapi memang betul. Ramai Mami paling suka Wheezy sebab anak dia boleh main bebas, tak melekit dan tak merimaskan. Betul tu. Boleh guna siang dan malam. Confirm baby boleh tidur nyenyak 12 jam. Daddy pun boleh tidur nyenyak 12 jam. Yang ni pula Midori Baby Diapers. Kalau cakap pasal harga mesra poket, yang ni lah pemenangnya. Betul. Walaupun harga dia murah, tapi kualiti dia tetap power. Selesa, cepat serap, lembut. Macam orang kata, murah tak semestinya biasa. Inilah bukti dia. Midori lah bukti dia. So, Mami boleh jimat dengan boleh beli shopping lain. Okey, Mami Daddy. Jangan lupa kat sini pun kita ada Midori Adult Pants. Premium quality. Yang penting, selesa. So, Mami and Daddy, kalau nak premium, pilihlah Wheezy. Kalau nak jimat tapi tetap selesa, ambil Midori. Dua-dua ada dekat Pasaraya Ceria Pendang Kedah. Senang betul. Wheezy dan Midori, pilihan bijak. Pilihan bijak ibu bapa. Bapa.